Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bermula semaya itu kedapatan bagi orang yang kelobohan. Ada kedapatan di mana tu keuntungan. Benda kita dapat, harga bangga dapat, ada hasil. Kedapatan, yakni keuntungan, yang berkehasilan bagi orang kelobohan. Orang yang lobo kepada untung, maka semaya inilah untung dia. Dan mendapat kelobohan bagi segala dan yang atas pada kedapatan. Bermula semaya itu orang panggil mendapat kelobohan. Kelobohan dapat labo, dapat untung bagi segala atqiyai yang mubasyirin, bagi segala orang yang takwa, bagi orang yang takut kepada Allah, lagi pula orang yang mubasyirin. Orang yang mubasyirin mana orang yang digoyakkan akan dia akan beritahu kesukaan. Mubasyirin, orang yang digoyak beritahu kesukaan. Jadi orang takwa kepada Allah, pada orang yang didapatkan akan beritahu kesukaan tentang syurga, maka orang panggil semaya ni kelobohan. Mana lobo dia? Lobo mana dia? So lobo semaya, tata semaya. Mana kelobohan? Lobo di atas semaya. Semaya ni kelobohan. Ada benda dia lobo sekali bagi segala orang takut pada Allah dan orang yang digoyakkan akan beritahu syurga kepada dia. Dan ketenangan bagi segala zuhad semaya ni atas pada kedapatan. Yang ni bermula semaya itu ketenangan. Orang bangga yenta cincai. Mana ketenangan? Tenang abang tenang, tak ada serabut, kehilangan serabut. Nah semaya bila masuk semaya ni mana dapat ketenangan. Oh ya ada mo ya lah. Karena kita tak ada. Nah orang panggil ketenangan jiwa. Orang panggil tenang ni orang panggil yenta cincai lah. Bagi segala zuhad. Orang zuhad ni mudah-mudahnya orang zahid lah. Orang zahid ni ya orang yang tak hera susah abang kesenangan di dalam dunia ni. Dia tak ada hera sikit pun tentang kesenangan di dalam dunia ni. Orang zahid, orang bangga tak ada hera tentang kesenangan dalam dunia, kemewahan apa tu. Dia tak ada dalam hati dia. Pera tu. Orang yang kita tahu, orang yang biasa kita tahu suka menego ni. Maka orang suka menego, suka buat kebun, buat apa. Maka dia meroyak kata, menego lah kayo. Maka orang panggil, mai dah yunai. Mana tak ada dalam fikiran. Tak ada dalam fikiran. Mana tak ada mau jadi bomo lah, jadi karacekan, jadi keru lah, jadi. Orang panggil, tak ada berasa benda lah tu. Nah, kalau supaya kita orang biasa mengajar agama. Dia mau royak kata, duit puluh ribu, balah tak ada berasa. Ada. Jadi bomo mai ada. Kerja yang paling mudah lah sekali. Bomo lah dia kaya. Nak sebab pada kerjaan. Mana gaji 50 dah. Lepas tu OT overtime pula. Boleh 20 ribu sebulan, 70 ribu. Dekat beratus ribu sebulan. Tak ada berasa. Ada orang panggil orang zuhad. Orang yang dia panggil tak ada berasa. Dia mau ya atau 2 juta ada berasa. Ada. Nampak tak? Saya mana tu kalau kita tengok ada kesian dah. Nyanyo dia
Mana rengang lagi, ngajar rumah lah, klik keluar rengang lagi. Mana nak tidur, terus saya ada puasa. Walaupun duit banyak sekali pun, ya gitu. Orang panggil orang zuhad, orang berpaling daripada kesenangan dunia tu. Mana dia seni besen lain, apa tu? Ya, bang seni besen lain. Nampak orang kayu. Dia tengok orang sok-sok mana tahu orang tok guru ni lah, tok guru. Nah itu dah, ya tung ya gapo. Tak ada warga pun duduk, orang panggil samata. Duduk dengan kata, hendak atas jalan zuhud boleh duduk dia deh. Allah, kita tak boleh duduk kita. Ayo tak boleh duduk. Pada tok guru tak ada sepedemo ya tak boleh duduk. Orang panggil zuhad ni panggil orang zahid. Orang zahid ni orang panggil berpaling. Orang panggil orang berpaling. Orang tak ita kesenangan dunia. Orang hendak kesenangan dunia, kereta apa semua. Kata dia tinggal tu deh. Tinggal perintah-perintah tu deh. Tak mau hebat tu. Kalau senang hebat tu, patut nak susah le kumpul dosa Mana dia tak nak berasa, bukan kata nak situ. Nak ayat kata, orang zahid deh, nak misal bisa kita ni. Ya ada orang tu sin dunia. Tu sebab tu Orang bising suka kepada orang bising suka kepada menega. Pada dia mau buat titik. Tak sih buat titik. Tak ada berasa buat titik. Jadi ya tak ada berasa, merah tak ada berasa. Bang orang zuhad, orang zahid, orang yang berpaling daripada ketenangan dunia ni. Zuhad mana yang solihin lah, yang soleh-soleh. Maka semaya ni ketenangan dia. Boleh semaya masuk ramah. Sebab orang menega boleh 2 juta dah. Loh, boleh 2 juta dekat. Ramah dia dengan 2 juta. Maka orang zahid, dia ramah dengan semaya. Ketenangan. Dan semaya itu kelakuan dan perangai bagi segala orang yang bahagia, yang muhtadi. Pasti perangai. Kenapa dah? Orang yang bahagia bagi akhirat lah. Dan dunia pun bahagia. Tapi orang tak nampak, orang yang bukan pasti dia tak nampak. Dia bahagia tak suka. Oh ya tak boleh. Dia mau tu ya tu kita ni seni. Nampak tak? Tapi kita tak nampak. Dah. Dia nampak susah nyanyi dia. Seni apa hari susah lama-lama. Nampak tak? Mana tahu orang panggil orang yang bersindak ala ni. Orang bahagia ni mana bahagia muhtadin. Bahagia yang muhtadin akhirat lah. Maka perangai dia, kelakuan dia suka semaya. Semaya ni gapo? Semaya dan semaya itu mubtada. Kelakuan khabar dan perangai bagi segala orang yang bahagia. Perangai orang bahagia akhirat bukan dunia. Lagi pula orang dapat muhtadi, orang dapat petunjuk, orang dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat buka jalan. Ya nampak. Tuhan buka jalan, orang dapat hidayah. Ya nampak. Nampak tak? Baik. Itu dia. Ya nampak orang dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Orang bahagia akhirat dan orang dapat petunjuk tentang pada panggil dah orang yang dapat tunjuk ke Allah Ta'ala. Orang dapat hidayah mana? Hidayah muhtadin. Mana orang yang dapat hidayah ni orang dapat apa? Orang yang dibuka oleh Allah Ta'ala. Ataupun orang yang orang panggil tunjuk. Dapat petunjuk jalan. Dapat tunjuk jalan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buka jalan. Balani weh. Gitu. Orang yang dapat orang muhtadin. Maka semaya ni perangai dia dan kelakuan dia. Tengok kelakuan dia, perangai dia suka kepada semaya. Kita jauh kita. Kenapa? Karena kita ada perangai begitu. Perangai kata sebut kata semaya dengan Allah. Semaya maya orang ramai sikit. Boleh nak kereta free lah kita. Boleh duit lagi, boleh beras lagi. Dah. Adapun manusia semata semaya ni, jadi Allahu Akbar. Sebut kata baik dengan Allahu Akbar.
subuh tu terus bangun. Nampak tak? Dah. Kita ni jauh dah, kita jauh nak jual ke mana jauh. Dengan perangai-perangai orang soleh dulu. Dan perangai semaya ni perangai kelakuan dan perangai bagi segala orang yang bahagia, yang muhtadin. Dan hibur hati, abang hibur hati. Mana tahu serenuk hati, suka hati bagi safwah yang muhibbin. Dan tidak, safwah ni bagi orang suci hati dia. Dan orang muhibbin ya orang yang segala orang yang kasihkan akan Allah Taala. Tidak serenuk, tidak serenuk. Kita adalah seorang pembola ni, pembola ya ramai serenuk mana. Bila ya duduk dari sana bola, boleh tengok bola, cheer bola, dia Allah ramai. Orang pesing apa? Orang pesing tengok boleh duduk tengok ramai. Orang pesing tong tiao, boleh jalan dia ramai. Orang kadang berakhir tengok bagi duduk dalam hang tu ramai. Lepas tu orang dalam apa? Orang dalam bar ni ada orang dah. Ini orang panggil orang amal pasi-pasi. Tapi nak sebab kepada orang safwah, ahli safwah, mana orang yang Allah Ta'ala suci hati dia tu. Daripada kekeruhan dunia dan kasih mereka itu hati dia kepada Allah, maka orang panggil dia abang hibur hati dia. Hiburan dia. Serenuk hati dia tu semaya Allah. Orang bang kuam suk dia, kesenangan dia. Supaya kita tak orang pasir dalam bar. Lepas tu orang kena bola boleh duduk dalam orang lah ada. Orang kena menu kita dah tengok tu deh. Orang kena menu tu boleh tengok bola, tengok menu dalam senam menu tu. Puas hati. Ya ada orang dah. Gitu. Nampak puas hati. Dah. Dia tengok orang panggil mede dia puas hati. Maka orang yang ahli safwah, orang yang suci hati dia dan orang kasih pada Allah, bila dia duduk semaya ni, itulah hiburan hati dia. Orang lagu India dia. Dengan lagu ada denyuk habis tu buah dia. No yalah no. Jauh dengan kita ni gapo tahu kita ni. Sebut kata orang muhibbin pun bukan. Orang panggil safwah, ahli safwah pun bukan. Orang atqiya pun bukan. Orang mubasyirin pun bukan. Penama kerana alamat kata kita ni semaya kita tak ada lai saita, tak ada dalam mata, tak ada omong tempat lobo bagi kita tak ada. Tempat lobo bagi kita tu tak ada. Sebab tu kita ni tahu dok mana dah. Dan ghanimah bagi segala sadatin. Sadar ni mana ketua, penghulu yang arifin. Ada dia. Dah ghanimah jadi harta ghanimah. Mana tahu semaya harta ghanimah. Kata nama supaya mau lemu gerbe dah kita. Sikit ramai. Ni seolah harta ghanimah yang banyak ni yang boleh ni. Bila semaya supaya dengan boleh dapat harta ghanimah dah. Bagi segala sadati yang arifin, pengetua daripada orang arif ni. Dan ubatan bagi segala ulama yang amilin ubat. Sakit Allah, serabu. Bila semaya hilang serabu. Jadi ubat ke? Sakit kepala, makan ubat hilang sakit kepala. Dia panggil ubatan bagi segala ulama yang amilin. Kita budak kerja boleh baca kita ya. Tengok amalan selera tabak be. Ulama mana ulama? Dah perasa ulama tu. Jadi orang panggil duduk sini tapi fikir sana. Allahu Akbar. Okey. Dah. Tapi dah ada orang dah bisa perasa. Perasa dah kita lah orang yang pandai. Tak ada kata kau dah. Kita sama-sama kita ni lah. Dah. Yang doktor dah tahu kita ni. Boleh baca kita. Lepas tu boleh baca deh. Puasa ganjing lah kita ni. Pandai lah kita ni. Dah. Tak berasa sangat. Jadi amilin mana semaya tak berakhir. Ubatan bagi segala ulama yang amilin. Tiada membimbangkan mereka itu daripada semaya oleh syagil. Siapa ulama ni?
Nah, ya ulama yang mana tiada, yang mana tiada membimbangkan, tiada memasyhurkan, tiada mensibukkan mereka itu segala ulama al-amilin itu daripada semaya oleh syagir. Mana tu syagir perkara yang mensibuk, perkara yang menyekatkan kita dah. Gotu ni lah, tak ada lah semaya, tak ada. Pukul pun tak ada semaya. Tu duk sibuk gotu sibuk ni. Tak ulama al-amilin, maka tak ada perkara yang menyekatkan dia daripada semaya. Nampak tu, dari kerana semaya itu tak ada membimbang oleh syagir. Syagir ni perkara yang masyhur, perkara yang sibuk dah. Tak ada. Dan tiada heran mereka itu. Nah, mereka itu rujuk pada ulama yang amilin tu. Tiada heran, ya tak heran. Pada ketika hadis maya itu dengan naik dan dengan naik dan nazil. Nazil ni mana turun? Bang tak heran setanakan ni. Gapo nak naik, gapo nak jatuh. Saya tak heran gapo. Bila ia dah semaya tak habis. Dah. Bukan kata pangkat saja. Mana tak dia. Matahari naik, matahari jatuh tak kira. Pangkat nak naik dah, nak juta nak jatuh tak apa. Duit nak boleh, duit nak hilang dia tak kira. Mana tak setanakan tu. Setanakan nak jadi balas mana tu, dia tak heran dah. Maka dia heran, dia tak heran. Benda tu. Nah, sehingga tuan, orang panggil lah. Orang panggil apa? Orang panggil tak ada jadi kerasa, tak ada jadi perkara yang apa? Orang panggil apa? Nak kata kena dia tak heran deh. Mana tiada heran mereka itu. Nah, pada ketika hadis maya. Pada ketika hadis maya tak heran gapo pun. Tak heran dengan yang naik dan nazil, dengan yang turun. Gapo tak kira, naik turun tak kira. Pada ketika hadis maya tu, dia lupa habis, dia tak kira gapo. Dia kira dia dengan Tuhan je. Orang panggil setanakan ke gapo ke, keliling kelala dia siapa naik siapa turun. Dia nak labur ke dia nak rugi ke tak kira. Tu dia. Tu panggil benda yang heran ke apa semaya dia tu. Ada apa benda lain dia tak heran. Dah. Maka rahmat habis satu dah. Maka rahmat oleh Allah yang ni. Maka rahmat oleh Allah akan seorang. Maka orang panggil beri rahmat oleh Allah. Adapun dah beri rahmat oleh Allah akan seorang. Nah. Maka rahmat oleh Allah. Berrahmat ni pada kesebelah Allah Ta'ala lah. Nah, oleh Allah. Mana mudah-mudahan beri rahmat oleh Allah. Maka beri rahmat oleh Allah akan seorang yang segera ia seorang kepada taat. Mana tu? Orang yang segera pada taat tu, orang tu duduk dalam rahmat tu. Maka rahmat oleh Allah, ada pun telah beri rahmat oleh Allah lah, akan seorang yang bersegera ia seorang kepada taat dan melihara ia seorang akan fardunya bagi fardunya narojak mana? Nah, fardunya melihara ia atas fardunya fardu narojak mana? Mana seorang dia dah. Mudah-mudahan mana maka rahmat, maka dia dapat rahmat apa? Ataupun diberi rahmat oleh Allah akan seorang yang bersegera ia seorang kepada taat dan melihara ia seorang akan fardu bagi seorang tak ada apa. Ataupun fardu Allah. Semayalah fardu Allah ataupun fardu bagi seorang. Di dalam jamaah semaya tu fardu dah mana melihara sana itu di dalam jamaah dalam berjemaah pula. Satu ya segera kepada semaya, lagi melihara fardu dia tu dalam jemaah pun dah. Jangan agak bang amal ni. Jangan pernah gitu. Jangan pernah goyak jadi besar karena benar besar. Habis kata deh. Ya doa. Allahumma sallimna minal mahziyati.
Allahumma ya Allah, salimna selamatlah oleh Engkau akan kami minal mahziyat, daripada mahziyat ni mana perkara yang dirugikan kan ke perkara yang dirugikan. Nah, perkara tu akan kita. Wadullana, dan menunjuklah oleh Engkau akan kami ini halal khairat, di atas kebajikan. Wada'if lanal hasanati, dan menggandalah oleh Engkau bagi kami akan kebajikan. Waghfir lana sayyiati, dan ampunlah oleh Engkau bagi kami akan kejahatan kami lah. Wa asidna fil hayati, dan mutuwah mu'utung dah ulah Engkau akan kami fil hayati, pada ketika hidup kami, wa ba'dal mamat, dan kami daripada mati. Fil hayat, pada ketika hidup, yakni hidup kami lah, daripada mati kami. Ya waliyul khairat, ya waliyal khairat, hei Tuhan yang merintahkan akan kebajikan. Wa ya rafi'at darajati, hei Tuhan yang mengangkatkan akan darajat. Ya rabbal aradin was samawati, hei Tuhan bagi segala langit dan bumi, bagi segala bumi dan langit. Bihaqi sayyidina, dengan hak sayyidina Muhammadin, siapa Muhammad, afdalil bariyat, selebih-lebih daripada makhluk. Wa sallallahu, tapi semua sana bihaqi sayyidina ni tawassul ni, salimna bihaqi, tapi ila akhirlah salimna wadullana, ada bihaqi taluh din belakang lah, bihaqi sayyidina, dengan hak bagi sayyidina Muhammad, afdalil bariyat, yang selebih-lebih makhluk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sahabani afdalis salawati, afdalada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nah, afdalas salawati, selebih-lebih salawat, wa azkat taslimat, dan sebersih-bersih daripada taslimat. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebenarnya kami, iaitu musannif, sebutkan pula di sini pada kini kitab ni segala perkara yang bergantung dengan semaya. Ada mana kita kena jaga semaya, lepas tu kita tak erti cara nak jaga semaya, maka orang pengenal semaya itu masuk pada jaga semaya semua, yang saya sakut pada rukun syarat tu lagi. Sebab tu yang nak kecil sini pula lah. Satu, ya royak hak lebih orang semaya, dan kerugian orang tak semaya. Lepas tu kita berasa nak semaya. Bila kita tak tinggalkan semaya, kita takut. Buat tiba kita nak semaya, cara yang ada cara semaya pula. Itu dia. Deh. Nak sebab buat orang kampung deh. Ya orang panggil ni saya ngaji seminggu sekali. Bila nak habis, bila nak erti dah tahu. Padahal orang erti kan kita kira deh. Mana pukul boleh nak habis kita tu boleh, tapi tak ada lah. Ya biasa lah, tahu gitu lah. Ya biasa ngaji seminggu sekali. Lepas tu nak apa nama dah. Pengaji dah tu guru minggu sekali dah. Iyanya tu bukan juga. Royak cerita tu, royak cerita ni. Wakil apa sedap. Nampak tu belah tu. Tapi benda isi tu sikit ya. Bukan kata kau orang ni. Mana tu nak royak kepada orang yang ada mampu. Kita ayah dia. Jadi kalau kita nak boleh perhabis tu perhabis, tapi tak. Orang bang biasa balas tu. Sebab kita balas ni ataupun hak demo nak baca-baca tu. Kita kecil-kecil orang hak keboleh dia. Hak ngaji pondok jugalah. Dah. Apa jadi tu ni apa kita kau. Ada payah kali lah ni lah kita tu. Dulu kena pergi kau ni lah kita. Pagi kita nak pergi semua-semua itu boleh. Kalau panggil poteng cara sikit. Ngaji habis kita sungguh. Orang bang kutip kita dah. Ada kan orang bising ni ni. Bising ke boleh duk pondok juga, tapi sekarang ni tak boleh duk pondok dah. Tu dia. Dah tahu nah. Walaupun di rumah yang boleh juga kutip kita. Baca tak pakai ya sibuk dengan kita di pondok dia dah tak gitu. Dah. Ni dah kira ni. Ada rumah ni. Tahu dah. Sekolah kita mampu. Kita tak boleh tekan orang.
Mana koda goyak gitu. La ilaha illallah. Orang kali orang pun tak nak berahi juga. Kita orang lain lah. Serta kita ni kita baca kita. Baca kita ni orang panggil. Orang panggil tak. Orang panggil lah. Oh, ada panggil panah baca kita. Kita orang boleh baca kita. Bukan orang baca kau panah baca kita. Tapi kita suka besi ni. Ada. Besi suka besi lah dah. Besi baca kita. Tak ada nak main, panah, tarik ke, kita tak panah. Jadi, sedai baca kita tak sedar. Kita dengar, kita baca, tak boleh dengar lah. Tapi abang Skoda kita boleh buat. Itu. Ada dia. Dan sebenarnya kami saya beri. Habis kata. Ya dan sebenarnya kami menyebutkan pula di sini segala perkara yang bergantung, yang bersakupak dengan semaya lah. Mana dah ni pun sakuk juga dengan semaya. Rukun syarat dia. Perkara ya panggil ia bergantung, ia bereke. Kalau nak semaya dah ada rukun syarat ia tak boleh. Nah, tak sah. Yang bergantung dengan semaya. Seperti segala perkara yang bergantung dengan semaya. Seperti segala syarat semaya. Dan segala rukun semaya dan lain pada segala syarat semaya dan segala rukun semaya itu. Dan kami mendulukan kitab taharah. Dan kami mendulukan kitab taharah dulu. Kerana apa? Kerana setengah daripada syarat sah semaya sore itu bahawa suci ia sore daripada hadas. Dan najis mana? Najis yang tiada dimaaf daripada najis. Tak dimaaf najis pada mana? Pada kainnya. Dan pada badannya ada tempatnya tempat semaya. Badannya sore dan kainnya sore dan badannya sore dan tempatnya sore. Yang di tempat semayanya. Semaya bagi sore tu. Dia kena suci. Dia tak pandai menyuci, lah mana nak suci? Nak sah semaya. Dan tiada harus lagi tiada sah. Dan tiada harus yakni hari. Dan tiada sah. Tiada sah ni tak dibilih. Tak ada harus dan tiada sah mengakatkan hadas. Gitu. Dan tiada harus lagi tiada sah mengakatkan hadas. Sama ada hadas kecil ada besar dan menghilangkan najis. Malaikat sama ada najis itu tak kira lah. Najis mukafafah, mughallaza, atau najis mutawassithah. Mereka dengan air yang mutlak. Kena pandai ke air mutlak ni pun. Kerana ia sakut pak. Nak menghilangkan najis dengan air. Pada air itu ia tak hilang dengan air. Mereka air mutlak. Maka berhajat kepada disebut akan dia akan air mutlak ni. Kena sebut pula. Kerana kakah ni. Ia taharah no, mensuci no. Nak mensuci tu taharah menyuci daripada hadas, menyuci daripada najis tu ataupun air tu bukan taharah. Allah untuk buat mensuci. Allah untuk nak mensuci. Tapi orang panggil nak mensuci ia tak lepas. Mereka kena air, ia kena ada Allah nak mensuci. Sebab tu orang panggil taharah ni menyuci. Menyuci itulah menyuci daripada hadas, menyuci daripada najis tu. Adapun ia panggil nak menyuci tu kena ada alat menyuci. Maka doa ya air itu bukan menyuci tu. Iaitu Allah untuk nak menyuci. Doa ya air itu air ni dah. Tapi ya bila masuk pada bab taharah juga kan apa? Kerana orang panggil tak jadi taharah, melainkan air itu air mutlak. Kerana air itu Allah bagi menyuci panggil. Maka berhajat kepada disebut akan dia akan air mutlak dulu. Yang kena sebut air dulu. Dan daripada Allah Ta'ala jua. Dan daripada Allah Ta'ala jua ni payah ni. Nak jadi ikhlas ni payah.
Ya, ni ikhlas mula. Ikhlas mula kecek mesti ikhlas kita lah. Mesti ikhlas tapi hati dok dak. Tak ada. Nah. Hati ni ada. Mana? Hati dekat kecek ni kecek ikhlas. Mudah-mudahan kecek ikhlas dulu. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ikhlas dah. Dan daripada Allah Ta'ala juga kami pohonkan inayah. Pohon mana mito lah. Inayah mana cakno. Tu cakno. Ataupun ada mabuhan cakno. Ataupun amat-amat ti. Jadi maksud sini inayah ni abangi wala nak inayah. Ambil padu. Jadi ya Allah ambil padu lah kita nak buat kita ni. Kalau Tuhan tak padu, Tuhan tak amat-amat ti. Tuhan tak gapo tak inayah. Orang panggil ambil padu lah. Inayah ni panggil, orang panggil dah cakno. Cakno tak erti kita. Jangan itu kita lah tu. Bapa tu cakno. Apa cakno? Amat-amat ti. Amat-amat ti. Yang ambil peduli. Ambil peduli. Nabi Allah Ta'ala kita ni orang ilmu sekali. Mana kita nak buat kita ni. Minta lah Tuhan peduli. Gitu. Apa nama Tuhan peduli? Ambil padu. Nah. Dan taufik ni orang panggil Allah Ta'ala bagi kuasa ta'at kepada kita boleh buat. Dan hidayah ni apa? Buka jalan, winapa. Buka jalan ataupun jalan ni. Hidayah, winapa. Kalau Tuhan kata nak buatlah no. Nah, kepada bukan kaum tu. Dia jatuh alih siko. Kepada aqwami tariqin. Bukan kaum tu. Bukan kaum min tariqin ya payah. Kepada aqwami tariqin, kepada sebetul-betul jalan. Gitu. Qawim ni. Nah. Wabillah dan dengan Allah Ta'ala juga al-musta'anu Tuhan yang diminta tolong. Wa alaihi dan di atasnya juga Allah Ta'ala juga al-i'timadu. Kena baca al-i'timadu. Ya kena alih leh patah alih sekali lagi. Jadi baca gini. Ya sudah alih leh alih sekali gitu. Al-i'timadu mana berpegang. Waktu kelanu mana berserah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula dan tiada ada daya untuk nak tinggal maksiat tu, dan tiada upaya nak taat kepada Tuhan tu illa billah, yani bi'aunillah ataupun bima'unatillah, mereka dengan pertolongan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mana al-azim yang besar lah ya, dan semua pangkat dia. Kitabul ahkamit taharati. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.